Kalau pembelian macam Cik Yan ni sangat-sangat berbaloi lah, 13 tahun pakai Kira korang beli sekali and then boleh pakai 13 tahun, memang sangat-sangat value for money lah. Cuma cadangan saya kalau nak upgrade lepas ni, boleh ambil brand media yang macam ni, tapi maybe boleh ambil size yang besar sikit dan ambil motor inverter. Kalau korang nak ambil, korang ambil terus yang model inverter macam ni. Dia pakai motor inverter lah. Sebab kelebihan dia, korang akan dapat penjimatan elektrik 5 star lah. So kalau korang nak basuh kerak pun tak ada isu, dia takkan naikkan bil yang banyak lah. And then kalau korang ambil model ni, dia punya menu program dia dah lengkap lah untuk semua jenis basuhan. Korang nak basuh baju biasa boleh, cadar, comforter, sarung bantal. Okey, tempat sabun dan juga softener ni memang ada lah untuk setiap model inverter. Drum macam ni 15 kilo, 20 pakaian ke atas pun tak ada isu lah. And then dia punya pintu ni material kaca tau, so dia tahan lama lah. And then dia pun tutup perlahan-lahan macam ni, so tak adalah terhempas kan, tahan lama lah korang punya pintu mesin basuh ni kan. So alang-alang nak upgrade, boleh ambil saiz besar macam ni, muat nak masuk tutup, cadar, selimut, comforter, langsir pun boleh muat dalam ni. Sambil-sambil tu dia pun jimat elektrik. Korang boleh tekan terus back dekat bawah.